Sebuah kisah diinspirasikan dari kehebatan Cik Siti Wan Kembang. Lahirlah seorang gadis luar biasa, bersenjatakan keris warisan pusaka. Dia belajar bahawa sabar itu kekuatan dan kerjasama membawa kejayaan. Setiap cabaran ada hikmahnya, setiap usaha ada ganjarannya, setiap keberanian tertegak yang hak. Mari saksikan kisah hebat Puteri Cik Wan Jannah, keris emas warisan di Ganuraya. Aku bukan sekadar puteri. Aku penjaga warisan nenek moyangku. Bonda berpesan ketika aku masih kecil, pidanglah amanah ini, teruskan melangkah, tunaikan misi. Selagi keris emas ini ada di tanganku, bumi ini takkan tunduk pada kegelapan. Jannah, jangan lupa musuh kita kali ini bukan biasa-biasa. Warisan lama tak layak hidup di dunia masa depan. Akulah penjaga dunia ini. Om merampas hak aku. Serahkan keris emas ibu. Tahu aku musnahkan dunia bersamamu. Aku takkan benarkan. Ini bumi kami, bukan milik teknologi rakus seperti kau yang pentingkan diri sendiri. Kakak, jangan takut. Kita kuat sebab kita ada satu sama lain. Kita bekerjasama. Dia Adisha tolong kakak. Adisha, jangan! Ini terlalu bahaya. Kamu berdua perlu bekerja sama untuk hasilkan serangan maksimal. Baiklah, Adisha. Kita serang sama-sama. Keris ini bukan sekadar senjata. Ia adalah harapan, kasih sayang dan kekuatan warisan kita. Hari ini kita menang. Itulah perlunya bekerjasama. Tapi dunia masa depan masih memerlukan penjaganya. Aku Puteri Jannah dan ini kisah kita yang akan terus hidup. Dan aku Ahmad, kucing paling handsome di Ganuraya. Jangan lupa tu. Kakak, kita hebat kan? Kita legenda baru. Kakak. Alamak, macam mana ni? Kita lagi takut. Puteri Jannah! Nampaknya tugas kita belum selesai. Kakak. Ya, kau risau. Kenapa ni? Jangan tinggalkan kakak. Alicia. Kita kuat sebab kita ada satu sama lain. Adisha, jangan! Ini terlalu bahaya. Keris ini bukan sekadar senjata. Kita menang. Itulah perlunya bekerjasama. Tapi dunia masa depan masih memerlukan penjaga. Aku Puteri Jannah